Okey, semua letak pensel dulu. Letak pensel dulu. Furqan, letak pensel, jangan bagi dia terbang. Okey, hari ni kita nak sambung lagi buat tolak. Minggu lepas kita dah buat tolak bentuk lazim. Yang ni ada rumah sa dengan rumah puluh saja. Tapi hari ni cikgu tambah rumah. Rumah apa cikgu tambah ni? Ya, bagus Haikal. Ada rumah sa, rumah puluh dan rumah ratus. Cikgu nak tanya Iman Mikaela. Yang ni rumah apa Iman Mikaela? Rumah sa, bagus. Cikgu nak tanya Furqan. Furqan ni rumah apa Furqan? Puluh, bagus. Cikgu nak tanya Syafia. Ni rumah apa Syafia? Syafia. Rumah ratus. Okey, rumah ratus. Ada rumah sa, ada rumah puluh dan juga ada rumah ratus. Yang ni cikgu nak warna kuning. Sebab apa cikgu warna kuning? Sebab apa dia warna kuning tu? Dia rumah sa. Okey, cikgu nak tanya siapa lagi ya? Ali, rumah sa ada siapa? 3 dengan 8. Okey, cikgu nak tanya semua. 3 tolak 8 boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh? Boleh pula? Boleh ke tak boleh? Siapa kata boleh angkat tangan? Turun tangan. Siapa kata tak boleh angkat tangan? Jawapannya? Tak boleh. Okey. Kan cikgu selalu pesan, yang 3 tu duit yang kamu ada. Duit ada berapa ringgit? 3 ringgit. Nak beli barang harga 8 ringgit. Boleh ke tak boleh? Mana boleh, tak cukup. Okey, kalau tak cukup kena buat apa? Kena pinjam dari rumah sebelah. Sebelah tu rumah apa? Rumah puluh. Rumah puluh tu ada 4. Kalau kita pinjam 1, dia tinggal berapa? Bila tinggal 3, kita kena tulis dekat atas dia. Aidil main baris apa Aidil? Aidil ada bagi apa? Okey. Bila 4 tu kita pinjam 1, tinggal berapa? 4 pinjam 1 tinggal berapa Syasmin? Bagus Syasmin dengan Firah tinggal 3. Kalau 3 dekat rumah sa ni jadi apa? Ya, pandai Syasmin. 3 jadi 13. Tadi kita ada 3 ringgit, sekarang kita ada 13 ringgit. Boleh tak kita tolak? Boleh. Ada cikgu suruh pegang pensel ke? Tak kan? Tengok dulu. Okey. Jari kamu cukup tak 13? Ada siapa yang jari 13? Ada ke? Tak ada. Jadi kalau cikgu tak pandai kira lagi, cikgu pakai kayu. Cikgu buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Awak 14? 13. Okey. 13 ni cikgu nak buang berapa? Buang 8. Sebab apa buang 8? Sebab bawah dia ada 8. Okey, buang 8. Buang 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Yang tinggal berapa ni? Ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 tu kita duduk kat rumah mana? Rumah sa. Okey, siap rumah sa. Lepas siap rumah sa, rumah puluh ke rumah ratus dulu? Puluh dulu. Cikgu nak tanya Izhan. Izhan, rumah puluh ada siapa? 4 dah mati dah. 4 tu dah mati, dah kena pancung dah kena potong dah. Salah. Belakang Syafia siapa? Ya, 3 dan 2. Nama apa? Adriana. Okey. Sebab apa 3 dan 2? Sebab 4 tu dia dah bagi pinjam dah. Jadi 4 tinggal 3. 3 tolak 2 boleh tak? Kalau kamu pergi kantin kan? Kamu pergi kantin. Duit ada 3 ringgit. Nak beli burger harga 2 ringgit. Boleh tak boleh?
Boleh. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa Firas? Sebab RM3 lebih banyak daripada RM2. Sebab tu boleh. Okey, 3 tolak 2 berapa? Pandai Adriana. 3 tolak 2. 3 tutup 2 jari. Tutup 1, tutup 2. Yang tinggal adalah 1. Okey, 1 tu kat rumah mana? Rumah puluh. Okey, rumah ratus ada siapa? 2. Nak tolak dengan siapa? Tak ada tolak dengan siapa-siapa. Ambil 2 tu, bawa turun pi kat bawah. Boleh? Boleh tak? Okey. Lah ni baru boleh pegang pensel. Cikgu nak padam dulu. Okey, boleh pegang pensel. Okey, letak dulu pensel. Letak dulu pensel. Tadi cikgu dah ajak nombor 1. Okey, kali ni cikgu nak ajak yang nombor 2. Letak pensel dulu. Okey. Cikgu nak ajak yang nombor 2, bukan nombor 4 lah, nombor 2. Ni nombor soalan yang nombor 2. Okey, kita mulakan daripada rumah mana ni? Sebab apa warna kuning? Sebab dia adalah rumah Sa. Cikgu nak tanya Syasmin, rumah Sa ada siapa? 1 dengan 8. Haikal terang tang. Haikal, 1 tolak 8 boleh tak? Tak boleh sebab apa? Sebab pandai Haikal. Sebab 1 tak cukup. Ain Zulaika, kalau tak cukup kena buat macam mana Ain? Pinjam dekat siapa? Pinjam dekat 2. 2 tinggal berapa? 2 tinggal 1. 1 ni jadi 11. 11 tolak 8 boleh tak? Tak boleh? Boleh. Berapa 11 tolak 8? Kalau kamu tak mau buat kayu, tak mau pakai jari, kamu boleh pakai ni. Okey, ambil 8. Ambil 8 boh dalam kepala. Ambil 8 boh dalam kepala. Izhan tak buat pun Izhan. Aidil duk main pembaris lagi Aidil. Aidil, duk main pembaris lagi. Cikgu cakap apa tadi? Ambil 8 boh dalam kepala. Dalam kepala ada berapa? 8. Buat penumbuk 2. Okey, dalam kepala ada berapa? 8. Furqan tak buat pun. Taufik tak buat pun. Okey, dalam kepala ada 8. Kita kena sambung kira sampai 11. 8, 9, 10, 11. Berapa jadi kamu buka? 3. Jadi 3 dekat rumah Sa. Lepas siap rumah Sa, kita kena pergi rumah ratus. Bukan rumah 10, bukan rumah puluh. Okey, rumah puluh ada siapa? Sebelah Furqan nama apa? Sebelah Furqan Aira. Okey, Aira. Dekat rumah puluh ada siapa Aira? Aira. Rumah puluh ada siapa? Ni yang atas tu warna kecil, warna merah ni. Ada apa ni? 1 dengan ni bawah ni warna hijau. Ya, 1 dengan 3. Cikgu nak tanya Amara Safia. Duduk elok-elok sikit. Okey, 1 tolak 3 boleh tak Amara Safia? Boleh. Kalau kamu ada RM1 boleh beli barang RM3. Tak boleh. Kalau tak boleh kena buat apa Khalis Adani? Khalis Adani kena buat apa kalau tak boleh? Mengelamun. Nasrullah, kalau tak boleh kena buat apa? Pinjam kat siapa? Nasib baik Haikal tolong jawab. Pinjam dekat 4. Cikgu pakai warna lain. Warna oren. Okey, pinjam daripada 4 jadi 4 tinggal 3. 1 tu jadi apa? 1 jadi 11. Okey, 11 tolak 3 boleh tak?
Lah ni barulah boleh. Tadi 1 tolak 3 mana boleh. Jadi 11 tolak 3 kamu boleh pakai cara ambil 3 ni. Ambil 3 tu, bawa dalam kepala, buat penumbuk 2. Rabiatul, penumbuk 2. Okey, dalam kepala ada berapa? 3. Sambung kira. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa jadi kamu buka? Bagus Haikal. 8. 8 tu kita letak dekat rumah Puluh. Bukan Sa. Sa dah ada 3 dah. Okey, rumah Puluh. Zahirah Auni. Rumah ratus ada siapa? Zahirah Aina. Tu Zafirah Auni. Zahirah Aina. Rumah ratus ada 3. Okey, Fatia. Jawapan dia apa, Fatia? Cuba sebut jawapan dia. 380. Azrana tolong abang jawapan kat Fatia. Okey, 383. Cikgu padam dulu. Okey, baru boleh pegang pensel. Okey, boleh pegang pensel. Okey, semua letak pensel dulu. Nasrullah, letak pensel. Izhan, Aira letak pensel dulu. Fatia letak pensel dulu. Okey, sekarang cikgu nak ajak yang nombor 5. Okey, nombor 5. Rabiatul dengan Syasmin letak pensel. Rabiatul dah letak, Syasmin. Okey, cikgu nak warna kuning. Sebab apa warna kuning? Sebab rumah Sa. Ainul Nuha. 2 tolak 8 boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab sikit. Pandai. Sebab 2 lebih sikit daripada 8. Jadi 2 tak boleh tolak 8. Khalis kalau menguat tutup mulut. Sari lalat masuk. Okey. 2 tolak 8 tak boleh. Jadi 2 kena pinjam dekat kosong. Dia kena dekat rumah Puluh dulu. Tapi rumah Puluh tak ada apa, tak ada duit, dia kosong. Jadi kalau kosong dia kena pinjam daripada rumah ratus. Rumah ratus ada berapa? 9. Kalau kita pinjam 1 tinggal 8. Bagus Adriana. Okey. Jadi rumah Puluh kosong tadi jadi apa? Jadi 10. Okey, dah sampai tak kat rumah Sa? Dah sampai belum kat rumah Sa? Rumah Sa kena pinjam kat rumah Puluh. Sebab rumah Puluh dah jadi kaya. Tadi dia kosong, sekarang dia jadi 10 yang warna merah tu. Okey, cikgu pakai warna hijau pula. Berapa nak bagi ni? 10 tinggal berapa? 9. 2 jadi berapa? 2 jadi berapa? 12. Sekarang boleh tolak tak? Sekarang boleh tolak tak 12 dengan 8? Sekarang baru kita boleh tolak. Ambil 8. Ambil 8, bawa dalam kepala. Penumbuk 2. Syasmin, duduk elok-elok. Patah kursi lagi. Okey, penumbuk 2. Dalam kepala ada 8. Sambung kira. 9, 10, 11, 12. Okey, berapa jadi kamu buka? 4. Jadi jawapan dekat rumah Sa ialah 4. Okey, rumah Puluh. Siapa tahu 9 tolak 6? 9 tolak 6 berapa? Bagus Syasmin. Jawapannya adalah 3. Rumah ratus? Dah? 8. Okey, baru boleh pegang pensel. Mana boleh buat semua? Okey, ada soalan 1 sampai 6. Siapa dah siap boleh hantar kat cikgu.